Memang ada masalah. Follow Bro Time on TikTok, Facebook dan YouTube jika anda mahukan more Liverpool and football content. Kita seri semalam, satu sama menentang Chelsea di Anfield. Pasukan yang dah kalah 6 kali berturut-turut di dalam Liga, yang ada guru pendidikan jasmani sebagai interim coach. Apa lagi yang perlu aku katakan? Chelsea yang datang ke Anfield ni dominated the game dari segi possession dan juga shots on target. According to Opta pun, Chelsea outrun players-players Liverpool di atas padang. Mangkuk ni pun ada 12 touches je di dalam 77 minit yang dia main. Rio Ngumuha dikeluarkan instead of Gakpo tu atau Frimpong. Tapi Arne Slot kata dia ada cramp. Aku rasa Rio cramp pun lagi bagus daripada dua ekor tu lah. Florian Wirtz yang sakit perut last minute. Korang tak rasa ke si botak ni dah lost the plot? Macam dia ada masalah dengan players-players kita di club tu. Kalau kau tanya aku, I think he lost the dressing room already. Di post-match pun kau bagi alasan demi alasan. Fans dah bungkau kot dalam stadium tu. Kita makin lama dah lose interest dengan cara kelab mengendalikan situasi ni. Ni bukan situasi yang kecil. Dah ternyata ada masalah di kelab sekarang ni. Dengan him being in charge. Kena ke kita bagi masa lagi kat dia? Apa alasan lagi yang dia nak bagi lepas ni? Next season. Dah lagi teruk daripada zaman Roy Hodgson. Jujur aku harap dia walk on lah. Jangan sampai fans dah benci kau sampai teruk betul. As it is, fans memang dah benci dah. Live with your head up. Pasal kau dah menangkan kita Liga last season. You're probably a good caretaker, but not a long-term manager. Kita tengok sajalah.